kita dah tekan sini sampai 5-6 kali, and then dia akan rasa darah itu mengalir turun ke sini. Yang rasa semut-semut, yang rasa berdenyut tadi, automatik akan rasa kurang. Lepas kita dah buka dua kunci ni tadi, baru kita buka kunci utama, iaitu kunci sakit seketika, kunci saraf seketika. Macam mana nak cari keadaan position? Mestilah mengerek di bahagian sisi ataupun ni peha, dia betul-betul di bahagian sini point. Point on the way. Kalau kita pakai spender, ini spender kita on the way kan, dia tali di bahagian tali spender kita. Alright, tak kisahlah lelaki ataupun wanita, di bahagian tali on the way ni adalah point dia. Alright, ini kita punya point. Macam mana nak tahu betul ke tidak? Sebab kita tekan, dia akan ada satu nadi tut ataupun angin yang menolak. Macam ni. Kita tekan dulu dengan tangan. Okey, nampak? Jadi kita tahu, kita nak tahu sama ada betul atau tidak. Jadi kita tekan saja, nampak dah ada pergerakan. Dia dah rasa sakit. Okey, bila kita dah confirm, kita pusingkan sedikit untuk bagi regangan dahulu. Jangan terus tekan. Alright, selepas itu kita baru gunakan siku. Kenapa saya gunakan siku? Kerana kita nak dapatkan urat dalam dia ataupun deep point dalam. Okey, tekan sebanyak 5, 6, 7, 8 and then lepas. Okey, jangan tekan terus. Lepas tu baru tekan tahap kedua. Okey, tekan, nampak dia ada rasa satu denyutan yang menolak. Maksud itu saraf seketika yang tepat. Okey, tekan, lepas. Masa saya tekan ni, dia automatik dia rasa menjala sampai ke kaki. Betul tak, Mai? Lepas tu, bila rasa macam ni adalah saraf seketika yang betul. Inilah kadang-kadang deep point ni yang orang tak dapat. Sebab tu orang rasa, kenapa seketika saya ni dah urut tapi tak selesa? Kenapa dah urut tapi tak hilang-hilang rasa sakit ni? Sebab kita punya kunci ni tak tekan dengan betul. Alright, tekan. Okey, lepas. Alright, tekan. Okey, nampak? Dia punya rasa tu berdenyut. Ataupun dia ada satu macam tolakan otot. Alright, kat situ itulah urat seketika yang terlampau tegang ataupun tersepit. Jadi sesiapa wanita yang ada masalah slip disc, masalah saraf tersepit, memang peratus untuk sakit seketika sangat tinggi. Okey, alright. Okey.